2 situasi dan juga 1 senyuman. Pernah satu hari saya duduk di kedai emas sambil tengok harga emas dekat phone. Ada seorang pakcik sebelah saya, muka dia kerut semacam. Dia tengok harga emas naik, dia geleng kepala. Tiba-tiba dia tengok saya senyum je. Dia tanya saya, harga emas naik, awak boleh senyum pula Saya jawab, harga emas naik saya happy, harga emas turun saya lagi happy. Pakcik tu bertambah hairan. Dia jawab, macam mana tu? Saya jawab ringkas, kalau harga naik saya happy sebab nilai simpanan saya semakin besar. Kalau harga turun, saya happy sebab saya boleh tambah stok dengan lebih banyak dengan kos yang lebih rendah. Pakcik tu terus diam, kemudian dia berbisik. Patutlah orang simpan emas ni muka dia tenang-tenang saja. Ramai orang fikir harga emas perlu sentiasa naik supaya mereka dapat untung. Tapi simpan emas bukan seperti kita bermain saham. Simpan emas ialah permainan disiplin dan juga masa. Bukan permainan angkat dan jual cepat. Orang yang betul-betul faham tentang emas, dia tak tunggu harga emas naik, dia tak takut harga turun, dia cuma konsisten beli sedikit demi sedikit. Hati dia senang sebab apa pun yang berlaku, dia tetap seorang pemenang. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa follow, share dan juga like untuk info lain tentang emas.